fizikal tu jadi kari-kari kan, berulang-ulang. Aku cakap tak boleh lah benda ni dia akan mempengaruhi kepada schedule tu meninggi. Oh, dia nak buat fizikal bagi recurring. Dia dah bayar ikut bulan-bulan. Aku cakap memanglah benda ni, task ni lebih kepada maintaining. Dia ajar lebih kepada ni lah kan, maintain. Macam ajar make good balik apa semua tu kan. Memanglah kerja-kerja ni belum sampai lagi. Tak ada lagi benda yang kita nak tak sampai lagi pun. Untuk kita buat maintain ni kan, repair balik apa semua. Mungkin satu hari nanti akan ada. Jadi, kalau you nak jadikan sebagai recurring, mungkin sebelum buat ni, mungkinlah fair kan. Nanti kalau dah start buat, kalau dia dah start buat, macam mana takkan nak bayar recurring juga kan. Sedangkan modal dia dapat keluar sampai dah lebih pada 50% kan, 60% kan macam tu kan. Jadi takkanlah you nak bayar recurring juga. Matilah kau kereta ni kan. Sebab dia bukannya item prelim lah ni. Dia bukan item prelim. Item prelim boleh lah dia lamsam. Betul. Item yang aku masukkan ni, dia adalah berdasarkan per rate per meter run ke, per meter cube ke, rate per number kan. Jadi not fair lah kan. Nak bayar bulan-bulan. Kena ingat dalam Microsoft Project ni dia carry weightage. Every task, every element, apa yang kita spell out, dia memang contribute kepada weightage. Bukan macam Excel. Excel bolehlah kita yang buat-buatkan semua. Excel ni macam perempuan yang bersifat bentuk perempuan sebenar tapi tak ada rasa, tak ada roh. Kan sekarang ni dah jadi sektor kan. China dah buat keluar patung macam-macam kan, teman hidup, kesunyian lah apalah, tapi tak ada apa manfaat. Tak ada roh, tak ada apa kesinambungan kan. Dia menjejaskan normalisasi hidup manusia tu. Dia boleh jadi gila. Boleh jadi gila kalau macam tu. Proses metabolisme badan manusia pun terjejah. Tak benda tu sepatutnya. Tak kena tempat dia. Ya. Kan? Jadi dia akan jadi stres. Memanglah di mulut cakap bahagia tapi di hati tu stres. Yang betul di hati tu. Yalah. Macam di rumah kita lah kan, kalau tak ada bunyi langsung Quran kan. Kan bacaan Quran tak ada, khadam tak ada, rumah tu akan jadi stres. Betul. Dimasuk oleh iblis syaitan kan. Betul lah kan. Kan? Kalau kau tak baca pun, tak ada siapa nak tangkap, polis pun nak tangkap, apa nak tangkap. Kan? Cuma rahmat tu tak ada. Hilang rahmat tu. Hilang seri je macam tu. Padahal kau buat ke tak buat pun bukan ada untung apa pun. Tapi tu kata tepuk dada tanya selera lah kan. Barakah dalam isi rumah tu. Bukannya disuruh baca hari-hari. Yelah. Kan? Sampai rushing pun nak baca juga. Dah at least kau baca lah 2-3 patah. Jadi ya. Dia panggil barakah. Rahmat lah, dia nak rahmat. Macam solat kan, bukannya disuruh solat sepanjang masa sampai menyebabkan kau jadi papa kedana, sakit apa semua tu dah. Itu bagi normalisasi. Sebab apa dia nak elakkan daripada aktiviti luar tabi'i. Aktiviti luar tabi'i kan. Tahu tak? Ada sebab adalah Allah Ta'ala buat kan. Sama dengan program ni. Dia tahu dah kita macam mana. Sama juga dengan program ni kan. Program ni pun dia nak benda tu you justify dia. Kalau katalah banyak kerja-kerja plumber tu banyak yang overlapping, concurrent kan. Concurrently. Jadi kau nak elak benda tu jadi overallocate kan.
over allocated kan. Dia kata. Kau nak elakkan daripada over allocated. Kan sama ada kau kena buat cara finish start dan kurangkan dulu lah. Macam aku cakap tu.